Sebelum korang nak pakai foundation ni, korang kena pakai banyakkan pakai skin prep. Maknanya skin prep ni you all kena pakai ni lah macam serum. Yang saya pakai serum adalah serum daripada Centella. Okay, kita pakai dulu sini. Okay. Then after that, I akan pakai sunscreen daripada Avene. Yang ni you boleh beli kat chemist saja. Okay. Lepas tu saya akan pakai daripada iaitu Forever Skinwear. Nombor saya pakai ni adalah nombor shade nombor 1N. Ini the new revolution, the raw material inside for the skincare from CD. These brands such are very beautiful. They give a very full coverage, and the best thing is no transfer. So kalau you jenis suka yang dating, suka rebah-rebah kat bau lelaki, bau suami, bau boyfriend, dia tak akan transfer you punya makeup. Sebab they protect the makeup from the transfer. So kalau you makeup pakai ni, you transfer lepas tu you letak tisu, dia tak akan transfer. Dia akan sentiasa jaga kecantikan you. Okay? So kalau you all wanita-wanita yang jenis nak makeup yang matte finishing, nak long lasting, nak pakai lebih pada 8 jam, I would recommend this one. Today I will using my shade color is a 1N. Sebenarnya color sajak ni tak adalah putih sangat, tapi sebabkan nanti saja nak blend dengan blusher, dengan bedak lagi, sebab tu saja ambil color yang 1N. Kita goncang dulu. Okay. Pakai dekat tangan, jangan pakai terus dekat ni. So, I memang suka kalau I pakai bedak ke apa, kalau I pakai foundation, I suka pakai brush. So, I boleh adjust dia. So, untuk brush, I suka dab-dabkan macam ni. You see? It's a full coverage. It's very beautiful. Thank you, Chris. It's a very, very full coverage. So, kita the moment of tu, kita letak kat jawab kita. Hilang. Ada tak? Cantik tak? Korang suka tak? Tadi tak tengok korang tulis cakap apa ni ha? Skinwear. Tolong bagi like lebih sikit, 200. 200 tolong sayang. Susah untuk mereka nak make up nikah. Kan? Nak make up sanding.
Kalau korang yang nak cuba foundation dekat Sajat, Sajat minggu depan Sajat tak kerja tau. Korang jangan datang lah. Kalau korang nak datang, korang boleh datang. Tapi Sajat punya apa tu, ni lah, apa tu, orang lain lah yang akan. Tapi lebih profesional, lebih memahami dan lebih intens kalau untuk membuatkan penerangan pada orang-orang Malaysia yang nak tahu lebih detail tentang foundation. You akan tunggu saja I balik lah